Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baru lepas menyiapkan, baru lepas penat juga hari ni merawat, menyiapkan bahan-bahan rawatan saya. Okey, ni teka apa ni? Madu. Senang cam kan, madu kan. Okey, ini adalah dengan lavender, ini adalah dengan saffron. Okey. Ini yang saya campur dengan phytoterapi. Lepas tu ada satu yang tak bercampur dengan phytoterapi. Phyto ni maksudnya tumbuhan. Okey, lepas tu yang satu lagi ni dia bercampur dengan royal jelly. Okey, ini adalah untuk kesihatan dan kecantikan wanita di luar sana untuk membantu menyeimbangkan hormon. Okey. So apalah kaitan saya cerita benda ni. Okay. Sebenarnya masa saya buat tadi tu, saya teringat-ingat lah kisah-kisah yang melucukan juga sepanjang pesakit-pesakit saya datang buat rawatan kat tempat saya kan. Bila kita cakap pasal madu ni, ada je sinis-sinis pun ada. Madu yang mana satu, faham-faham lah kan. Jadi kita pun tak pernah lah nak terfikir nak rawat dengan madu yang manusia tu. Madu ni lah kan. Tapi okey, sebenarnya apa yang saya nak bawakan hari ni adalah saya selama ni duk fikir, dan saya rasa anda juga telah terfikir, kenapalah sebenarnya masyarakat kita menggunakan istilah madu dalam poligami. Ya. Cuba korang cek. Dalam bahasa Inggeris dia cakap apa? Honey ke? She is her honey. Ada ke? Tak kan? Okay, ketika saya berada di negara Arab, ya, waktu tu masa saya buat degree tu, yelah geng-geng yang muda-muda je. So tak adalah nak cakap pasal rumah tangga ke, kahwin ke, cabaran dalam perkahwinan ke, tak adalah. Tapi masa saya buat PhD, geng-geng saya kira seusia, ada yang tua daripada saya, yang memang dah beranak, dah berumah tangga. So chances dia lebih tinggi lah. Dan akhirnya satu hari tu saya dapat perkataan tu. Yelah, nak tanya-tanya pun mungkin dia agak sensitif, tapi terkeluar, dapatlah perkataannya, iaitu darrah. Darrah murrah. Sampai sekarang saya ingat perkataan tu. Apa maksud darrah? Darrah ni nak sama dengan dalam bahasa Melayu, mudarat. Mudarat ni pun memang datang daripada perkataan bahasa Arab pun. Dan faham kan maksud mudarat kan? Jadi memang itulah maksud dia. Yang membawa ke mudaratan. Lepas tu murrah adalah pahit. Okay, jadi sebab tu bila first kan, dalam konteks rumah tangga poligami di dalam masyarakat kita, kenapa kita pilih madu? Kenapa kita tak pilih perkataan racun, pahit, okay, masam ke kan, cuka ke? Kenapa madu? Ya Allah, bila kadang saya tengok madu ni, ya Allah, benda yang sedap, manis ni kenapalah digunakan sehingga ada orang yang fobia, orang yang dia jadi macam dengar je perkataan madu dah lain macam. Pelik kan? Okay, tak apalah. Tapi saya sangat berhati-hati bila nak gunakan perkataan madu dengan pesakit-pesakit saya yang mungkin tengah tak stabil. Tapi inilah, mungkin hari ni saya akan share sesuatu yang mungkin turut boleh memberikan menjadi penawar betul. Setelah kita faham apakah maksud madu yang telah diwariskan kepada kita perkataan tu, ya, harta oleh nenek moyang kita. Okey, jadi bila kita kata madu ni adalah merupakan satu standard yang tinggi, sebab dia dikira sebagai sedap dan juga penawar. So saya pun tahu benda ni telah diamalkan lama dulu. Bukan baru setahun dua keluar perkataan madu ni. Bukan zaman dulu guna perkataan racun. Tak. Dah lama. Daripada dulu lagi. Okay, jadi saya pun cubalah buka Al-Mu'jam, Al-Mufahras. Ini kalau kita nak tahu perkataan yang tertentu di mana kedudukan dalam Quran. So kita buka. Ini antara kitab dia. Okay. Saya pun buka. Bila saya buka ni, rupanya 2 je ayat yang cakap pasal madu ni dalam Quran. Itu pun salah satu ayat tu
tak sebut madu pun. Hanya satu ayat je sebut madu. Jadi sikitnya ataupun terlalu rare perkataan ni, mesti dia sangat-sangat bernilai. Jadi ayat yang ada perkataan asal itu, madu itu, disebutkan ketika dah ada dalam syurga, iaitu surah Muhammad. Yang surah satu lagi tu, tahu kan dalam Quran ada lagi satu surah yang berkaitan dengan madu, tapi serangganya yang menghasilkan madu, iaitu lebah, surah An-Nahl. Okey. Jadi saya pun buka Al-Quran. Surah An-Nahl ni, dia mengandungi 128 ayat. Dan surah ini yang ditunjukkan difokuskan perkataan berkaitan dengan syifa, berkaitan dengan lebah ni, cuma 2 ayat juga. 2 ayat sahaja, iaitu berada di ayat nombor 68 dengan 69. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Ini dicerita Allah suruh lebah ni pergi buat sarang kat mana? Kat hutan. Tak, dekat gunung dulu, dekat bukit. Lepas tu dekat hutan. Lepas tu barulah dekat-dekat dengan rumah manusia. Okey. Lepas tu dia kata summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Dengarkan perkataan syifa kat situ. Tapi tak ada asal, tak ada perkataan asal. Jadi kat mana asal duduk dalam ayat ni? Dia berada di dalam syarabun. Yakhruju min butuniha syarabun. Iaitu cairan dari perut dia. So lebah ni dia hasilkan, dia campur dengan enzim dia, menukarkan nektar menjadi madu. Lepas tu kita nak tahu dia adalah madu yang disebut sebagai syifa ini, sangat related dengan hadis lah, hadis yang sangat popular. Asy-syifa'u fi thalathah. Asy-syifa'u fi thalath, syurbatul asal, iaitu meminum madu. Dalam konteks syarabun tadi tu, sebenarnya ada lagi benda-benda lain, tapi saya tak nak terangkan sangat di sini. Cuma saya nak bagi tahu, semenjak saya masuk dalam bidang apiterapi ni, dalam ilmu perlebahan, bukan hanya madu yang dikeluarkan oleh tubuh lebah. Lilin lebah pun keluar daripada badan lebah, royal jelly dan juga racun. Dan juga propolis. Dia tak hasilkan propolis, tapi dia campurkan dengan air liu dia yang keluar dari badan dia lah. Begitu juga dengan polen yang diubah menjadi bee bread, roti lebah. Dicampurkan juga, ya. Jadi, maksudnya bila kat situ sebenarnya dia tidak terhad kepada madu, tetapi dalam hadis disebutkan sangat-sangat dengan madu. Maka bila dekat situ pasal madu ni, dia adalah merupakan satu perkataan yang tinggi nilai dia. Sebab apa tinggi? Dia susah. Sebabnya satu ekor lebah sepanjang hidup dia nak hasilkan madu ini sendiri pun hanya cuma setengah sudu teh je anggaran dia. Dalam hidup dia yang sekitar 40 hari macam tu. Dan mungkin itulah kiasan yang nenek moyang kita ambil untuk diterapkan. Yang mana dengan kesusahan itu, sekiranya diikuti dengan sabar, mengikut arahan yang Allah bagi, ya, sebab madu ni akhirnya ataupun cairan ni akhirnya terhasil setelah lebah-lebah tu ikut arahan Allah. Allah suruh pergi buat sarang dekat bukit, dia follow.
Allah suruh pergi tengok pokok-pokok, ambil nektar, dia follow. Okey. Kemudian dalam koloni lebah ni, mereka mengamalkan disiplin yang sangat tinggi. Sebagai contoh, kalau lebah yang mabuk, dia orang tak benarkan masuk. Sebab nak menjaga kesucian ataupun khasiat lebah serta kesihatan keseluruhan lebah yang ada dalam koloni tersebut. Sampai tahap macam tu sekali. Jadi, bila kita nak bermadu ini, berpoligami lah, senang cerita supaya tak confuse dengan madu lebah tu. Okay. Kita kena belajar lah daripada sistem lebah ni. Jadi kat situlah saya rasa nenek moyang kita memang hebat lah. Dia punya pemikiran dia jauh, terlalu jauh ke depan. Kebat yang tak tahu berganda-ganda agaknya kan. Sangat-sangat kebat. Jadi, kalaulah akhir sekali keputusan untuk berpoligami itu menyembuhkan, maka dia telah berjaya mendapatkan madu. Dengan syarat mengikutlah segala suruhan-suruhan Allah tadi dengan cara syariatnya, kena follow semua, kena faham apa yang Allah suruhkan. Tapi kalau tak ikut, ada yang start dengan skandal dulu, awal-awal dah khianat dalam rumah tangga, dia tak akan dapat madu, dia cuma dapat gula. Gula adalah salah satu sumber racun, walaupun dia juga manis. Jadi takkan kita nak kata kita nak bermadu ke nak bergula pula dah kan. Okey, jangan ikut. Okey, so air gula lah sebenarnya. Jadi harapan dari para imam agaknya waktu tu, dari qadi pada waktu tu kan, daripada masyarakat setempat, mengharapkan mereka berjaya menempuhi kesukaran ni sehingga mendapat madu tu, dan didoakan, diharapkan agar mereka berjaya. Jadi itulah pengharapan yang tinggi lah kan. Okey. Jadi mari kita tengok tentang sistem sarang lebah ni. Dia bukan tiba-tiba ting wujud dekat udara, tak. Dia perlukan sarang yang stabil. Kalau tak stabil, boleh jatuh sarang dia, habislah, rosaklah semua. Sarang tu, madu pun akan jatuh kan. Banyaklah anak-anak lebah akan terkorban, lebah sendiri pun akan terkorban. Jadi dia sebenarnya daripada pengamatan kepada sarang lebah itu adalah merupakan kiasan kepada rumah tangga untuk poligami itu. Tengok susunan sarang tu, heksagon. Heksagon demi heksagon demi heksagon. Kita taklah buat rumah bentuk heksagon, tetapi perlukan struktur juga yang macam tu. Dinamakan sebagai struktur syariat. Mesti kukuh, mesti dapat dipegang dengan baik. Kalau dinding sarang tu tak kuat, macam sarang lebah tu tak kuat, jatuh, habislah, madu akan tumpah. So dalam rumah tangga juga kasih sayang akan pecah, akan tak ada lah, akan hilang lah, tumpah, rosak. Okey. Kemudian kita tengok pula perangai lebah ni, perangai lebah yang sangat-sangat berdisiplin mengikut wahyu Allah, mengikut perintah Allah. Okey. Jadi kita juga nak hasilkan sesuatu, dan nak berjaya dalam poligami tu, kena perhatikanlah cara lebah tu. Ni lebah menjalankan kerja masing-masing dan saling bekerjasama. Satu lebah pergi jumpa nektar, jumpa bunga, kawasan bunga-bunga, dia akan bagi isyarat, dan lebah-lebah lain akan turut pergi pula. Bersama-sama, bekerjasama. Bila balik, masing-masing bertugas mengikut umur lebah tu. Ada yang jaga baby tu jaga dia punya apilarinil tu lah, dia punya larvae dia tu. Kemudian ada yang bagi makan ratu. Kemudian ada pula yang akan jaga di depan pintu masuk. Ada juga yang kena pergi ambil nektar. Semua ada tugas masing-masing mengikut umur masing-masing. Samalah dengan rumah tangga ni nanti. Jadi suami kena buat apa? Isteri kena buat apa? Isteri pertama apa dia punya tugas? Isteri kedua apa dia punya tugas? Sehinggalah jadilah satu rumah tangga tu
harmoni seperti rumah koloni lebah tadi tu. Jadi, jika kita hanya fokus kepada nektar, kan? Orang selalu kata, jadilah mata lebah, jangan jadi mata lalat. Lebih kurang je. Kan? Tapi lebah, dia hanya fokus cari bunga yang cantik, yang wangi, yang berkhasiat, yang sedap. Buat balik sama juga dengan kita. Fokuslah kepada benda-benda yang baik kalau betul nak buat poligami. Tapi tak. Kita menjadi lalat pula yang mencari aib. Okey, aku nak kahwin, nak berpoligami ni sebab bini aku begini-begini. Aku tak puas hati dengan dia. Tapi dari segi syariatnya, adakah dia telah cuba membetulkan? Ataupun hanya kerana rasa macam, oh aku masih laku, tak apa, aku boleh buat. Poligami di tangan aku berkuasa. Jadi kita dah tak jadi dah. Kita dah tak ikut dah proses nak dapatkan madu tu yang dengan betul. Tu yang akhir sekali dapat gula. Tu makan gula banyak je kencing manis kan. Okey, jadi satu lagi yang paling saya rasa Masya Allah, terkejutlah saya kan. Tadi kita tahu dia duduk pada ayat 68 dan 69 dari 128 ayat. Dan 128 ayat tu, kalau ikut, dia berada hampir di tengah-tengah. Ya? Dia macam center of the chapter. Jadi, keseimbangan itu mesti duduk di tengah-tengah. Ya, memang itulah puncak keseimbangan. Kalau keseimbangan itu berada sengit sebelah, maka rumah akan tumbang. Sistem kesihatan kita akan tumbang, akan rosak, akan sengit. Jadi duduk tengah-tengah. Dan okey, ni Quran Okey, Quran. Okey, ini sebelah ni bukan Quran dah. Okey, nampak kan? Okey, ni muka surat terakhir. Okey, ni muka surat yang daripada depan lah. Dia punya beza hanya sikit je lah. Ni terus dah surah Al-Fatihah. Mari kita tengok. Ya. Ketebalan. Okay, ketebalan dia hampir duduk tengah-tengah. Ni surah An-Nahl dan ayat yang itu, yang 68 dengan 69. Saya kata, Masya Allah, kalau nak syifa tu kena duduk tengah-tengah. Maknanya kena balance, kena seimbang. Okay, balance dalam mengejar dunia, balance dalam kita mengejar akhirat. Barulah rupanya kita sihat, dan barulah kalau nak dapatkan madu tu, dengan balance itulah yang dapatlah kemanisan dalam poligami. Tapi kalau awal-awal lagi dah sengit, dah lain, dah khianat, macam mana nak dapat kan? Tapi memang Masya Allah lah, saya tengok. Saya tak kira lah betul-betul. Tapi kalau tengok dengan mata kasar, ni mata kasar. Ya. Subhanallah, memang saya tengok tu, Masya Allah, hebat lah. Okey. Yelah, Tuhan kita punya kalimat kan. Okey. Jadi, kita balik pula. Tadi surah An-Nahl. Sekarang kita pergi kepada ayat yang kedua, iaitu dalam surah Muhammad. Okey. Dia menceritakan, ayat dia pendek je. Dia cuma cakap pasal sungai madu yang musaffa. Musaffa ni, madu yang musaffa, asalin musaffa. Musaffa ini adalah yang telah difilter, yang telah ditapis sehingga dia jadi bersih dan jernih. Okey, jadi tak ada dah nak kena pergi panjat pokok, nak pergi ambil sarang lebah, nak kena perah. Kalau tak perah nanti masuk sekali dia punya anak lebah lah, habuk lah, apalah kan. Tak. Terus boleh minum, bersih dah madu tu. Okey. Jadi dekat sini kan, dia sebenarnya turut memberikan satu kiasan yang sangat tinggi nilai dia bagi pandangan saya. Kerana adanya proses penyaringan yang disebut musaffa, walaupun di dalam syurga hakikatnya madu itu disebutkan. Maknanya bila musaffa ini, dia perlukan misfai, kalau bahasa Arabnya, iaitu penapis. Jadi penapis tu, bila kita nak bermadu, nak berpoligami ni, kita kena ada penapis. Barulah boleh dapat poligami yang berstatuskan memang bermadu, bukan bergula. Okey? Macam mana tu? Okey. Sebenarnya, bila kita nak poligami ni, dia akan start dengan suami lah.
Okey. Jadi orang yang pertama kena check dia punya sistem penapis dia ni adalah check dia punya ego. Kerana apa? Kerana kita tahu suami adalah ketua keluarga, dia yang berkuasa. Okey, lepas tu kita tengok adakah dia tidak menapis kuasa dia tu. Adakah dia kata, tak apa, aku ketua keluarga, suka hati aku. Nampak tak dia dah tak tapis. Maksudnya dia masuk dalam alam rumah tangga baru tu dengan kotor, dengan membawa kotoran. Sebab dia tak tapis. Dia bawa masuk sekali ego dia. Okay. Jadi, itu yang pertama. Dan dia tak tapis segala peranan dia nanti, pengetahuan dia. Lepas tu keadaan dia, adakah dia layak ataupun tidak sebenar-sebenarnya dari segi kebendaan, ya. Adakah banyak perkara. Maksudnya nak kena tapis betul-betul. Tapi yang penting ego lah. Adakah aku pilih nak kahwin ni kerana aku rasa aku memang boleh buat. Kat situ bahaya kan. Tak jadilah madu tu. Okey, lepas tu itu kepada suami. Kedua kepada isteri. Isteri dan bakal isteri. Isteri ni dah kahwin ni pun ada ego dia. Ego dia adalah adakah nanti dia akan rasa sesuatu yang dah tak best nanti. Nak mengawal suami dia. Yang mana selama ni tak ada pun isu kan untuk berbagi-bagi dengan isteri yang lain. Okay, jadi di situ juga dia menapis ego dia tu supaya jadi bersih. Supaya mula melepaskan perasaan tersebut. Begitu juga dengan isteri yang akan baru masuk rumah tangga ni. Iaitu menapis ego dia yang menyatakan, tengok, walaupun dia dah pilih kau, dia pilih pula aku lagi. Aku lebih hebat daripada kau. Nampak tak? Ego. Perasaan yang tak betul. Perasaan yang perlu ditapis dan dibuang. So, kalau kita membawa benda tu tanpa ditapis, itulah yang merosakkan. Ya, tak dapatlah madu tu. Jadi, hanya melalui kesedaran itu, kena tapis tu, barulah hubungan tu insya-Allah boleh jadi baik. Boleh jadi madu yang betul-betul berkhasiat. Malah menyihatkan lagi, ya. Tanpa ada penyakit hati. Okey. Jadi, kiasan penawar syifa ini, perkataan syifa, ya, tujuan akhir ataupun tujuan kita kata madu ini disebutkan dalam tu fihi syifaun adalah merupakan sebagai penawar mengubati penyakit. Jadi kiasannya adalah poligami dalam Islam ni direka untuk menjadi penawar kepada masalah sosial atau jiwa, bukan sekadar penawar kepada ramai lagi anak gadis yang tak kahwin. Ramai lagi orang kata nisbah lelaki lebih sikit daripada nisbah perempuan lah. Bukan itu semata-mata. Tetapi merupakan penawar kepada tadi. Nak menapis ego. Macam tu barulah orang kata menghasilkan individu yang bersih. Yang bersih hati dia, pemikiran dia dan sangat-sangat ingin mengikuti apa yang Allah wahyukan. Yang Allah syariatkan kepada kita. Itulah penawar. Bila kita ikut tu, kita akan selamat dunia akhirat. Kan? Jadi, jika dia dilakukan dengan salah, dia akan jadikan trauma, melumpuhkan jiwa, menjadikan racun ego yang sentiasa akan memburuk, membusuk jadi barah. Jadi, madu tu manis hasil dia. Tapi proses dia memang perit lah. Susah. Dia bukan, kita rasa senang dapat sebab pergi kedai. Dah siap dah botol. Kan macam ni. Tapi nak dapatkan proses ni, berapa lama? Kan? Jadi, hanya jiwa yang sanggup disaring musaffa itu sahaja yang mengecapi manisnya. Okay, satu lagi pesanan saya. Apabila katakanlah betul satu pasangan ni, okay, akan mengadakan poligami ni, dia bukan hanya madu itu terhad kepada suami dan isteri. Dia turut terhad kepada ahli keluarga.
terhad pula dah, turut terpakai untuk ahli keluarga, turut terpakai untuk rakan-rakan. Kerana apa? Kerana ramai juga daripada sana yang tak suka benda tu. Tak kisahlah apa alasan dia, mereka pula yang jadi batu api. Jadi, saya harap cerita saya hari ni, perkongsian saya hari ni dapat membuka matalah semula. Kalau betul-betul kita nak poligami kan kepada para lelaki di luar sana, dia memang bagus. Bagi saya memang bagus poligami ni sebenarnya. Cuma bila buat dengan cara yang salah memang tak bagus. Tapi cubalah buat dengan yang betul. InsyaAllah bagus. Okay. Dia banyaklah melatih jiwa, memperkuatkan pendirian semua kan. Dan menjadikan kita rasa bukanlah manusia itu milik kita selama-lamanya. Allah akan uji kalau kita rasa kita terpisah kerana poligami. Ingatlah ya para isteri bahawa kita tetap juga akan terpisah dengan kematian.